Apabila ada orang masjid sudah tidak tadi kata sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada pagi ini kepada kita berkumpul masjid yang baik bersama-sama. Kita menaikkan korban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa selepas ini kita akan mengambil dan akan serta oleh sesuatu akhir. Jadi dengan masalah silakan kami sendiri yang bagus. Terima kasih ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdillah وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa zakirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair, amma ba'du. Terima kasih pengacara majlis yang saya muliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, barisan pimpinan masyarakat, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah kerana pada pagi ini masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat yang kita terima setiap hari yang kita rasakan tidaklah kita menjadi ianya satu kebiasaan, tetapi kita rasakan ianya sebagai satu anugerah, satu kurniaan yang mana yang menyebabkan dengan nikmat itulah kita merasai macam mana kehidupan kita ni dihargai. Dan kehidupan kita ni tuan-tuan dipandang, kehidupan kita ni tuan-tuan sentiasa ada yang melihat apa keperluan-keperluan kita, kerana yang sentiasa memantau kita itu adalah Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ni tuan-tuan dijadikan sebagai daripada nikmat yang memasukkan kita dalam syurga, bukan nikmat yang menjauhkan kita daripada Allah, ya? Yang itulah yang kita perlu selalu posan dalam diri kita, supaya kita tak jadi manusia yang kufur kepada Allah, yang hanya semata-mata menerima nikmat tetapi derhaka, tetapi engkar. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat itu. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung dalam kitab kita Sirah Nabawiyah Durus wal Ibar. Kita berada pada bahagian yang kelima, muka surat yang ke-75, yang mana tuan-tuan penekanan yang kita pernah beritahu bahawa apa tuan-tuan, peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW ni tuan-tuan bukanlah semacam mana yang diwar-warkan oleh media-media barat sekarang. Kalau media-media barat sekarang, kalau kita tak cerita pasal perang ni tuan-tuan, dia akan kata orang Islam hari ni apa dia tuan-tuan adalah holy war. Kan, holy war. Apa ni dalam terjemahan dia kata apa tuan-tuan? Peperangan suci ke bah? Holy war kan. Seolah-olah Islam ni tuan-tuan menghalalkan perang ni tanpa ada apa sebarang sebab. Jadi kita belajar tuan-tuan supaya kita melihat dan menilai sebab apa yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat ni tuan-tuan diterjemahkan tuan-tuan oleh ulama-ulama fiqh. Kata apa tuan-tuan? Peperangan apa dia tuan-tuan? Iaitu
jihad fi sabilillah, iaitu jihad dalam menentang setiap perkara dalam diri. Nombor satu, setiap perkara dalam diri. Kemudian apa dia tuan-tuan? Mempertahankan maruah, mempertahankan darah daripada ditumpahkan tanpa sebab, mempertahankan agama dan mempertahankan keturunan, kan? Daripada ancaman dan juga gangguan-gangguan musuh yang menjadikan Islam itu sebagai sasaran. Ni yang kita kena pegang dulu. Tetapi bagi orang-orang barat, mereka melihat bahawa apa tuan-tuan, orang Islam hari ni tuan-tuan, bila berlakunya tuan-tuan yang di Palestin, seorang Tel Aviv tuan-tuan bertubi-tubi tuan-tuan kan. Dia kata ini Hollywood. Ni semata-mata orang ni menghalalkan orang tu. Darah orang ni halal saja kata dia tuan-tuan. Sedangkan Islam tidak pernah begitu. Kan? Malah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita apa dia tuan-tuan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum huwa ijtabakum ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Kan? Sama lah tuan-tuan, pagi selemo lah kerja tuan-tuan. Kejap ni kan elok lah tu, lepas kuliah elok dia kan kono tuan-tuan kan. Mula lah rasa tu, ni semua gangguan setan lah apalah. Sebenarnya makan durian tak berhenti tu semua lah tu. Allah Ta'ala kata apa? Dan jihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benar. Inilah yang kita kata tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Mempertahankan maruah, jihad bermula daripada diri sendiri. Dan bukan semata-mata tuan-tuan nak membunuh orang tuan-tuan. Dan dia telah memilih kamu. Ingat tuan-tuan, orang yang pergi medan perang ni hanya terpilih. Ahli Badar tuan-tuan, tiga boleh. Kan? Terpilih tuan-tuan. Tak ada siapa yang dapat merasai nikmat tu lagi dah. Kan? Yang diberi kelebihan oleh Allah, ahli Badar. Tak ada. Dan dia, yakni Allah, tidak menjadikan payah untuk kamu dalam agama ni. Tu. Mana ada agama ni kono perang semua tak? Kalau tak tuan-tuan, kita hari ni tuan-tuan wajib menghantar diri kita ni tuan-tuan, membantu tuan-tuan walau macam mana keadaan sekalipun. Tapi bila tak mampu apa jadi tuan-tuan? Kita boleh hantar keuangan kita boleh hantar doa kita. Baik. Maka sebab itulah perkara ni kita kena betulkan bagi diri kita tuan-tuan, supaya apa tuan-tuan? Kita tak salah faham, khususnya kita sebagai orang Islam. Baik. Okey. Muka surat 75 tu tuan-tuan. Perangan yang ketiga. Sahabat yang lain juga berucap seumpama itu. Ni kita dah bahas apa dia tuan-tuan. Janji setia, bai'ah. Ni kita panggil bai'ah tuan-tuan. Dan tuan-tuan longar bai'ah tu apa dia? Janji setia. Yang mana tuan-tuan? Katanya kaum Muhajirin, kami tidak akan meninggalkan Nabi. Kan? Yang macam mana kita dah cerita sebelumnya. Katanya Ansar bersama tuan-tuan, kami akan ikut mana yang terbaik. Kalau itulah yang Al-Quran telah tentukan, itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik. Tak ada apa-apa alasan tuan-tuan untuk kita meninggalkan agama ni tuan-tuan, kecuali apa yang berlaku kepada Bani Israel. Yang kita dah cerita tuan-tuan pada juzuk 1 dulu tuan-tuan, yang kita memahaminya tuan-tuan. Apa kerja tuan-tuan? Yakfuruna bi ayatillah. Mereka tak nak ikut pada Nabi ni. Kenapa? Yang pertama, mereka engkar. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyya bi ghairil haqq. Mereka bunuh pada Nabi dia tanpa sebab. Malaikat ulama tafsir kata sebab dia tu apa? Memang tak nak ikut. Memang tak nak ikut. Tetapi apa yang dilalui oleh Muhajirin dan Ansar, apa dia tuan-tuan? Tak ada seorang pun akan tinggalkan. Erti kata apa tuan-tuan? Tak ada seorang pun akan belot Nabi. Malah tuan-tuan, kami gembira berangkat pergi peperangan. Kan? Itu saya kalau cerita bab ni tuan-tuan, kita tengok macam mana orang pergi semayang tuan-tuan. Kan? Ada orang dia pergi semayang sampai awal. Ada orang pertengahan. Ada orang time obang. Ada orang time qomat. Ada orang time imam dah angkat takbir. Tuan-tuan tengok keadaan orang ni berbeza tuan-tuan. Yang datang awal ni relax, duduk. Yang datang dokek-dokek nak azan relax. Yang datang time abang laju sikit. Yang datang time qomat laju sikit. Yang datang time orang kata ni lari laju tuan-tuan.
Kenapa berlaku sifat tu tuan-tuan? Mereka gembira tuan-tuan. Kalau tak beda ya tuan-tuan. Tapi kenapa mereka buat? Kenapa? Sebab mereka gembira. Ada satu lompek tu tuan-tuan, roket 8 masjid betul parking ni tuan-tuan. Botak-botak lompek tu. Kenapa tak dapat juga takbiratul ula dengan imam? Kenapa tuan-tuan? Mereka buat bukan kerana terpaksa. Dia tanya, apa lah macam tu? Nak kono dah untuk Allah. Tu dia tuan-tuan. Kenapa? Dia riang. Macam itulah perasaan sahabat ni tuan-tuan. Kenapa? Nak berangkat dengan Nabi SAW. Mereka mengucapkan seumpamanya apa dia? Rasulullah SAW merasa gembira dengan jawapan itu seraya bersabda, berangkatlah kamu dengan berkat Allah, bergembiralah sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan, sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera. Nabi bagi tahu, ingat, gembiralah, pergilah kerana Allah ni, sebab kita akan berhadapan dua ya. Sama ada kafilah dagang, dapat harta dia, ataupun apa tuan-tuan? Harta yang kita dapati selepas daripada perang. Nama dia ghanimah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sehingga sampai ke perigi Badar yang paling hampir. Lalu baginda berhenti di situ. Lantas Al-Hubbab bin Al-Munzir bertanya, wahai Rasulullah, adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu? Kenapa tuan-tuan? Yang kamu telaga ni sumber air. Dalam orang ni tuan-tuan nak angkut air banyak-banyak memang tak keraya. Kan air walaupun tuan-tuan kita nampak ceria raman dia putih ke apa tuan-tuan, tetapi bila diisi dengan isi padu liter yang banyak, dia jadi borek. Jadi nak bawa, siapa bawa air yang banyak ni tuan-tuan, memang dia lah orang yang akan terkandas dalam peperangan. Kan dia akan terkandas. Maka sebab itulah tuan-tuan cari sumber air. Yang kedua, sahabat-sahabat tanya, kenapa wahai Rasulullah, ini Allah suruh ke? Sebab mereka tahu peperangan bila ada suruhan daripada Allah, sudah pasti ada apa tuan-tuan? Pertolongan daripada Allah. Ini satu nikmat orang yang ikut Nabi, yang dekat dengan Nabi. Apa dia tuan-tuan? Allah suruh tak? Kan? Adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah kepada kamu, di mana kamu tidak boleh terkedepan maupun terkebelakang? Kalau Allah suruh, ingat, sini berhenti sini, jangan memandai. Kerana apa? Arahan daripada Allah. Atau ia merupakan buah fikiran, ataupun strategi peperangan, ataupun tipu helah. Sebab perkara-perkara selain daripada wahyu, buah fikiran boleh diterima, strategi boleh diterima, helah dalam peperangan pun boleh diterima. Ini Islam memandang semua benda ni tuan-tuan. Atau sebab orang Islam ni tuan-tuan, bila pergi perang dia tak serabu macam tu tuan-tuan. Dia tak serabu. Bani Israel nak bunuh para Nabi ni tuan-tuan, mereka bunuh di awal pagi tuan-tuan. Di waktu orang mula nak berorak, cari joki, mula orang tuan-tuan bersedia dengan keadaan dia tuan-tuan. Ketika itulah tuan-tuan apa tuan-tuan? Dibunuhnya para Nabi ni tuan-tuan. Kenapa? Sebab di waktu itu tuan-tuan tidak ada apa-apa melainkan apa tuan-tuan? Hanyalah kehidupan sebagai orang biasa. Kenapa bagi butuh nak makan, nak pergi sarapan, nak siap pergi kebun, time itulah tuan-tuan disorang ni tuan-tuan kan. Tetapi bagi apa yang berlaku dengan para nabi dan sahabat ni tuan-tuan, wahyu paling utama. Tuan-tuan nak buat apa pun tuan-tuan, wahyu paling utama. Tengok dulu apa penceritaan arahan daripada Allah. Yang kedua, tengok kan, adakah ini pemikiran kita? Kan, ini pemikiran kita. Maka ulama kata dalam bab-bab keduniaan ni, pemikiran ni lah benda utama. Kenapa? Memikirkan mana yang terlebih baik. Dia bukan baik saja tuan-tuan, terlebih baik. Buah pikiran, strategi, dan begitulah dengan helah yang dibenarkan ni tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW menjawab, bahkan ia berdasarkan buah pikiran, strategi perang dan tipu helah. Makna kata apa tuan-tuan? Nabi sebagai panglima perang beritahu, ini apa dia? Ini hanya buah fikiran aku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sahabat-sahabat ni dia ada pendapat dia. Atau sebab kalau kita lah tuan-tuan,
duduk dalam masyarakat ni tuan-tuan, saling bertukar-tukar buah fikiran. Sudah pastilah tuan-tuan, buah fikiran kita belum tentu yang terbaik. Saya tak khabar tak baik, belum tentu. Kenapa? Ada yang lebih baik. Maka Al-Hubbab bin Al-Munzir mencadangkan kepada baginda agar berpindah ke tempat lain yang lebih strategik dan membolehkan orang Islam menyekat air bada sampai kepada orang musyrik. Makna kata apa tuan-tuan? Dalam kalangan sahabat ni ada yang terlalu prihatin. Macam kita lah tuan-tuan kan. Dalam ramai ni tuan-tuan, ada seorang ni tuan-tuan, dia mesti copet dia tangkap tuan-tuan. Copet dia tangkap. Kenapa tuan-tuan? Sebab itulah kelebihan kita semua. Jangan macam itulah. Kita buat macam dia. Jangan macam itulah kita buat macam dia. Belum tentu itu terbaik. Tetapi apa tuan-tuan? Dua perkara yang diajar pada yang pertama, mengurangkan risiko. Yang kedua, boleh ambil kesempatan. Itu sebab dalam peperangan Badar ditunjuk tuan-tuan, bila sahabat tanya, kenapa? Sebab kalau boleh, kita nak sokat air ni dalam korang ni, air ni penting. Sebab tuan-tuan tengok tuan-tuan, dikambuh salah satu daripada telaga air di Badar tuan-tuan kan. Oleh itu, Rasulullah SAW dan para sahabat baginda berangkat sehingga sampai ke tempat cadangan yang dicadangkan oleh Al-Hubbab. Mereka kemudian dia berhenti di situ. Seterusnya Sa'ad bin Mu'az mencadangkan agar dibina sebuah kemah untuk Rasulullah di belakang barisan tentera Islam. Makna kata apa tuan-tuan? Persiapan penanda. Tak boleh tuan-tuan diabaikan mana-mana penting. Antara apa tuan-tuan? Kemah untuk panglima perang. Kemah untuk panglima perang. Mesti ada tuan-tuan. Barulah dia boleh mengatur dan merancang. Kan? Itu sebab kita pernah dengar cerita bahawa apa tuan-tuan, salah satu daripada peperangan nama dia Al-Qadisiyah kan? Ketika itu sahabat Nabi tuan-tuan, tak ingat saya nama dia tuan-tuan kan, dia tu sakit, dilantik oleh Sayyidina Umar jadi apa tuan-tuan, panglima tuan-tuan, dia sakit, dia bagi arahan tang dalam kemah tuan-tuan kan. Orang lapuk dia buatkan strategi, buat macam ni. Orang lapuk dia buat strategi, buat macam ni. Menang ni Qadisiyah tuan-tuan ya, mengalahkan tentera Rom ni tuan-tuan kan. Ini kita kata apa tuan-tuan, tak semestinya panglima ni kena pergi. Apatah lagi sekarang tuan-tuan kan, memantau melalui satelit, melalui radar, datang jauh tuan-tuan kan. Itu sebab kita kata apa, strategi-strategi ni tuan-tuan dijadikan oleh para nabi, oleh nabi dan sahabat-sahabat ni tuan-tuan, mana-mana penting jangan tinggal. Sekiranya Allah memuliakan mereka dengan kemenangan, itulah yang mereka sukai. Jika tewas, baginda boleh menaiki tunggangannya dan kembali menyertai orang Islam di bumi Madinah. Mana kata apa? Plan A ada, plan B ada. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau berlaku perkara yang tidak diingini, sebab apa? Nak berhadapan dengan 1000 orang tentera musuh lengkap berpakaian, persenjataan. Mana kata apa tuan-tuan? Kalau 1000 lawan 300 ni tuan-tuan, satu nisbah 3 ni tuan-tuan, memang tak ada chat lah tuan-tuan. Memang tak ada chat lah. Tapi tuan-tuan, bagi mereka ni plan pada ada. Sa'ad berkata kepada baginda, sebahagian orang Islam tidak hadir bersama kita. Wahai Nabi Allah, ini bukanlah bererti cinta kami terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. Jika mereka tahu kamu akan berperang, nescaya mereka tidak tercicir untuk turut serta bersamamu. Yang ni salah satu daripada apa tuan-tuan? Pertolongan Allah. Apa dia? Sifat rendah diri orang Islam tuan-tuan. Dia kata, wahai Nabi, siapa tuan-tuan? Sa'ad bin Mu'az, ingat ada orang tak pergi. Kami ni yang ikut kau ni bukanlah kami ni bona-bona cinta kat kau, orang lain pun cinta, tetapi kami poin ni atas perintah, atas arahan untuk apa? Bersama-sama dengan kamu. Bila kita tengoklah tuan-tuan kan, kenapa dalam peperangan yang mana orang Islam ni tuan-tuan ada sifat tawaduknya tuan-tuan, ketika itulah Allah beri kemenangan tuan-tuan kan. Tetapi bila berlaku Uhud, kita akan tengok so, orang nak mula khabar dah, kita ramai. Apa jadi tuan-tuan? Terolek tuan-tuan. Terolek. Itu sebab tuan-tuan, dalam hidup ni tuan-tuan, jangan cuba buang sifat tawaduk. Jangan cuba buang sifat rendah diri itu. Allah panggil kau boleh, dan boleh. Tak payah.
Itu bukan cara hidup orang Islam, tuan-tuan. Kalau itu yang kita cuba amalkan, tuan-tuan, apa jadi? Tuan-tuan rosak lah. Saya dah cerita di masjid, tuan-tuan kan. Ada orang, tuan-tuan, cerita, dia kata, saya Ustaz kat Mekah pergi haji gitu. Kan tiba-tiba lah, dah sampai Mekah ni. Komeh-komeh beg. Bila komeh-komeh beg tu tengok ubek banyak ke bah. Bila tengok ubek banyak ke apa, menyesal nak beli ubek banyak. Dia kata bila komeh ubek banyak menyesal beli. Hari tu juga domam tuan-tuan. Okey. 2 hari ke bah. Kan? Ubek yang ada tu macam tak berguna makan dia kata. Menyesal dia. Dia ingatkan dia seorang ramai lagi yang kau macam tu. Betul lah. Buat apa lah boleh beg banyak-banyak? Buat apa kebal? Nasib baiklah sebelum hukum tu Allah bagi sihat. Dia kata, ya Allah menyesal sampailah balik lagi ni sampailah ke Malaysia dah. Nak terdotik sesuatu benda-benda buruk pun tak berani. Kan? Apa pandangan Ustaz? Dia kata, bang itulah haji mabrur. Saya kata, kenapa lah Ustaz khabar mabrur pula lah damam 2 hari ke Mekah tak pakai buat apa bang. Dengan batuk terjalan lah ke bang. Haji mabrur ni apa dia? Abang boleh ambil pengajaran, abang boleh berubah sifat dengan perkara yang abang lalui walaupun di mana-mana. Kenapa? Sebab orang yang bersih hati, suci hati takkan bercakap begitu walaupun dalam hati dia. Mana kalau abang kat Malaysia baik tu kan. Punyalah senyum Ustaz risau tak pakai haji mabrur. Kenapa? Domam tak jual lah. Lepas tu, tak tahu pun. Itulah sebenarnya kita kata apa tuan-tuan? Persiapan kita. Preparation untuk apa tuan-tuan? Apa-apa yang berlaku. Barulah boleh tak? Banyak ubek menyosah boleh. Menyosah? Lah, kalau boleh racun, dia menyosah boleh ubek. Usahlah tuan-tuan. Dia kata usahlah bang Allah Ta'ala nak bersihkan jiwa bang keseluruhan dia seberapa hukum. Syukurlah. Allahu Akbar. Ni kata apa tuan-tuan? Janganlah ada nilai dotik macam tu tuan-tuan. Jangan nilai. Dia kata yang lebih buruk apa? Bila abang balik, abang tak sadar-sadar. Kenapa pula tak sadar-sadar lah? Dan domam tu. Tapi itulah macamnya. Alhamdulillah lah balik rupa dan dia lebih kuat. Tak kau ubek pun tak apa. Tu bapak kan ada orang mampu tu kan. Kenapa tak sadar ni? Tapi kalau sadar, tak boleh berbisik walaupun benda-benda buruk. Itulah hati orang Islam yang bersih. Itulah hati Islam yang bersih. Tuan-tuan, kita kena belajar begitu, tuan-tuan. Kan? Itulah sebab Sa'ad bin Mu'adh ni tunjukkan satu jiwa hamba Allah apa dia? Wahai Rasulullah, bukan kami sahaja yang cinta kau, wahai Rasulullah. Orang lain pun cinta. Andai kata mereka tahulah kau turut sama, mereka takkan tercicir dalam peperangan ni. Oleh itu Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Mu'adh. Baginda memerintahkan agar dibina sebuah kemah untuk baginda apabila kedua-dua kumpulan, yakni orang Islam dan orang musyrik bersemuka. Rasulullah meluruskan barisan orang Islam, membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasikan mereka untuk mati syahid. Allah Rabbi. Apa itu tuan-tuan? Mesti bagi. Mesti tunjuk apa yang ada tuan-tuan. Apa dia? Pakai baju perang. Keluarkan senjata. Jangan buat biasa. Anak Nabi ada Nabi cover. Tak boleh. Nabi cover kita. Jangan risau. Tak boleh tuan-tuan. Orang Islam dia tak ada jiwa begitu. Mereka ada apa tuan-tuan? Usaha dan ikhtiar. Dan baginda bersabda, wallazi nafsi biyadih la yuqatiluhumullahu yawm rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesiapa yang memerangi mereka, yakni tentera-tentera musyrik pada hari ini, kemudian dia terbunuh dalam keadaan penuh kesabaran dan ikhlas, terus maju dan tidak lari dari medan pertempuran, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Semangat yang Nabi beritahu ni apa dia tuan-tuan? Syurga tu. Hidup ni, nilai dia bila tuan-tuan? Bila kita ni dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Jadi apa nak buat tuan-tuan? Kena kuat untuk bekerja untuk syurga Allah. Kan? Maka sebab itulah tuan-tuan, orang yang kenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, orang
Hamba yang kenal Allah ni, hamba yang tak akan berundur dalam kehidupan dia untuk Allah. Dan malahlah tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa takjub dengan beberapa sifat manusia, kan? Sampaikan seorang sahabat, tuan-tuan, mungkin saya dah cerita kan tuan-tuan, tapi sebagai kata apa tuan-tuan, nak menyelami kehidupan orang-orang soleh ni, supaya kita dapat tuan-tuan. Bila dia tengok ada seorang, saya lupa nama sahabat tu tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud, pun tak silap saya tuan-tuan ya. Bila dia lalu satu tempat tuan-tuan, dia pergi musafir satu tempat, dia tengok ada anak seorang budak kulit hitam, kan? Dia tengah bawa roti tuan-tuan, roti sebuku macam ni alam dia kuat, kotaklah besar tuan-tuan kan. Bila dia nak makan tuan-tuan, datang seekor anjing tuan-tuan, minta kelaparan, gonggong dia tuan-tuan. Maka dia pun korek beri, gonggong lagi, memakak dia tuan-tuan, korek beri, sampai tinggal sikit tuan-tuan ya. Tinggal sikit besar tuan-tuan, anjing nak diberi. Maka sahabat dia kata, ya Allah takjubnya aku, dia kata, wahai budak, berapa kali anjing tu minta kat kau? Sampai habis ke bah? Sampai habis. Habis tu, macam mana kau nak makan? Dia kata, wahai tuan, kalau hari ni tak ada benda nak makan, esoklah kita makan. Ya Allah tuan-tuan, baik ya tuan-tuan. Kalau hari ni tak ada benda nak makan, esoklah makan. Dia pun tak terbayang tuan-tuan. Kita kalau habis hari ni memakak tuan-tuan, dan lapar nak makan, habis pula. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nilai kita dengan Allah Ta'ala ni hanya pada apa tuan? Mana nampak, mana mawujud. Bila benda tu tak ada, kita kata apa? Oh Allah, tak beri dan joki hari ni, habis aku bunuh saja. Sedangkan budak ni dia kata apa? Wahai Tuhan, kalau hari ni tak ada benda nak makan, esok je nak makan. Yes. Cuba lah try aja-aja buat kat rumah. Awak tak masak kau, tu lah bang, hari ni malih lah bang, esok je nak makan. Agaknya apa jadi? Kalau cokik lah rumah tu. Orang tua gila ke bang? Orang tua gila ke bang tuan-tuan? Tapi macam mana tuan-tuan? Ada orang tuan-tuan, dia memahami perkara tu tuan-tuan. Yang itulah yang saya sendiri nak tanam dalam diri ini tuan-tuan. Untuk apa tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan, syurga itu menjadi matlamat utama tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Di syurga itulah adanya redha Allah, adanya rahmat Allah, adanya kasih sayang Allah. Tapi nak kata macam itulah tuan-tuan kan, kehidupan kita ni macam itulah. Baik, setelah itu baginda pulang ke kemah bersama Abu Bakar As-Siddiq dengan dikawal oleh Sa'ad bin Mu'az yang siap menghunuskan pedangnya. Peranan perbori tuan-tuan kan. Dalam bab ni apa ni tuan-tuan? Peranan masing-masing dah faham. Apa peranan Sayyidina Abu Bakar, apa peranan Sayyidina Mu'az ni tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az ni. Maka Rasulullah SAW mula berdoa. Antara doa baginda, ingat tuan-tuan ya, nak pergi porang ni tuan-tuan, situasi genting dan getir ni tuan-tuan, doa janganlah tinggal. Saya bila doa Pak Haji tu, seorang tanya saya, Ustaz, saya ni Ustaz, dah tua-tua ni, barulah nak sodar, barulah nak rajin kuliah-kuliah ni, boleh rajin nak semayang ni Ustaz. Dia dulu-dulu ni, ya Allah Ustaz, malu nak cerita. Tapi azam saya, dia kata, kalau boleh, satu hari ni, saya nak 40 rakaat semayang, fardu dan sunat. 40 rakaat fardu dan sunat. Dan saya selalu doa, ya Allah, kalau boleh nak cukuplah dalam hidup ni. Kalau tak dapat hari-hari pun sekali semua hidup, cukup 40 rakaat semayang fardu tambah sunat ni, jadilah. Saya kata, abang, ini canggih betul ni. Saya kalau dapat semayang, syukur benar dah. Dia pun galak dah macam ni. Kenapa? Sebab dia ada, Allah beri kepada dia benda tu tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Rasa nak cukupkan 40 rakaat fardu tambah sunat jam sehari. So, kita tanyalah. Kalau ada kuliah-kuliah tu, saya pun dah biasa semayang ni kan tak cukup 40. Saya semayang je. Boleh ke Ustaz? Jangan. Kalau abang pergi tempat tu masjid, ada kuliah, ada apa nak buat, abang dengar kuliah. Kenapa? Sebab duduk dengar majlis ilmu ni 100 rakaat semayang sunat. Mana lebih banyak? Kan? Oh, dia pun pandang. Habis tu macam mana saya nak cukupkan yang saya semayang sendiri tu? Lepas tu lah. Lepas isyak sekarang sambung. Lepas daripada malam sekarang boleh sambung. Itulah time-time tu dia getir sikit Ustaz. Waktu malam ni,
Dia latih, dia ponek, tapi waktu jaga ni saya nak manfaatkan. Oh, alhamdulillah, gunakanlah bang. Cumanya kalau boleh majlis ilmu tadi tu menjadi keutamaan. Sebab menyamai dengan 100 rakaat pahala sembahyang sunat. Kita nak 100 bukan nak 100, nak lebih sikit. Baru 7 rakaat. Tambah rawatib 2 rakaat. Itu pun rasa dah banyak tu. Tambah 2 4 rakaat. Ui banyak latih betul. Boleh ke apa? Jamu dia sembahyang. Jamu tu mangkuk ayun tu. Tak dipakai tu. Kalau ada passion begitu tak dipakai tu. Maka riwayat kata tuan-tuan Nabi tadah tangan tuan-tuan sampai nampak bulu ketiak baginda. Kenapa tuan-tuan? Munajat. Mana kata orang kalau munajat ni tuan-tuan sungguh. Sebab kita kalau rasa hidup ni susah, hidup ni rasa dengan kata apa tuan-tuan, kesempitan yang melampau. Sebab tak semua orang rasa macam tu tuan-tuan. Kan? Ni anak pun nak pekso, SPM sebagai tuan-tuan kan. Dia doa bila dokek-dokek nak pekso. So, jangan dulu dokek-dokek pekso. Sekarang dah mula doa. Kenapa? Nak anak tu sihat, nak anak tu lapang minda, nak anak tu mudah hafal. Sekarang lah. Ini dokek-dokek dah besok. Minggu depan dah besok. Minggu ni lah baru nak baca Yasin buatlah Yasin sampai 3 beg tu pun. Sampai 3 botol kau jangan lupa minum. Sebelum minum tu salawat. Kan? Kalau habiskan air ni sebelum besok. Budak termandang 3 botol godang. Memang tak habis budak nak minum air tuan-tuan. Kan? Jadi nasihat saya kali ni pun tuan-tuan tukar. Jangan air mineral 100 plus pun. Kan, Fanta, anggur kau biar ada tobuk sekali tuan-tuan tak budak. Kan? Boleh tak? Boleh pun masalah. Apa masalah kan? Baik. Apa doa Nabi? Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam al-mu'minin al-muharibuna la ta'bud fil ardi. Ya Allah, kami memohon janji dan jaminanmu. Ya Allah, kami binasakan kelompok ini, yakni pejuang-pejuang mukmin membinasakan mereka. Kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Maksud kata apa tuan-tuan? Wahai Allah, kalaulah orang Islam dibinasakan, tak ada lagi lah orang yang menyembahmu, ya Allah. Kenapa? Sebab mereka ni kuat menyembahmu. Dan sahabat-sahabat ni kuat. Untuk apa tuan-tuan? Menyembah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, mereka mengikut sebagaimana Nabi tuan-tuan. Itu sebab salah seorang yang mengikuti peperangan ni tuan-tuan, mesti ada orang apa tuan-tuan yang luar biasa. Kan? Itu peranan dan sifat manusia. Baginda memanjangkan sujudnya sehingga Abu Bakar berkata, cukuplah, sesungguhnya Allah akan melaksanakan janjinya untukmu. Merintihnya Nabi ni tuan-tuan, lama. Ya Allah tuan-tuan, Nabi syurga untuk dia, dosa tak ada, merintih tuan-tuan ya. Kenapa kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni tuan-tuan jarang nak merintih tuan-tuan ya? Merintih dia sabab ya, tak perlu sabab. Melainkan apa tuan-tuan, rintihan kita ni untuk kehidupan kita. Ya Allah malih mana nak semayang, ya Allah malih mana nak gaji, ya Allah ngaji tak reti tak nak belajar, tolong ya Allah. Ni bondo yang kita kena rintih tuan-tuan. Ya Allah, aku ni sebagai suami, ya Allah tak reti nak mendidik. Biaya anak ni, biaya kan. Kalau kita ada rintihan macam tu tuan-tuan, Allah pasti tolong kita tuan-tuan kan. Kemudian peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan orang Islam. Kira-kira 70 orang musyrik telah terbunuh, termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan kesyirikannya, Abu Jahal. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam peperangan ni, yang paling sombong lah yang mati dulu tuan-tuan. Itu sebab Abu Sufyan, ketika sebelum Islamnya dia tuan-tuan, dia tak pernah ada sifat terlalu mencabar. Tak pernah. Itu sebab orang kata tuan-tuan, orang-orang yang ketika sebelum zaman Islam ni, yang tak pernah mengeluarkan perkataan Muhammad penipu, Muhammad ni tukang sihir, mereka ni tuan-tuan akhirnya masuk Islam tuan. Tetapi yang perangai kawah berdangung ni tuan-tuan, Allah hukum mereka tuan-tuan. Masuk Abu Jahal. Turut terbunuh sebahagian pemimpin-pemimpin mereka. Mereka yang ditawan pula ialah kira-kira 70 orang. Baginda telah memerintahkan agar semua yang terbunuh dikebumikan.
Cuma tuan-tuan tengok, tak ada lah orang Islam ni tuan-tuan, macam mana tuan-tuan, lempar dalam samak tu, lempar dalam parit tu, tak ada. Melainkan apa tuan-tuan, mereka tu dimasukkan dalam tanah. Sebab itulah manusia ni tuan-tuan dijadikan daripada tanah dan mesti dikembalikan kepada tanah. Kan? Mesti tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, bila kita tengok tuan-tuan kan, apa yang berlaku sekarang ni, bila dikatakan jenazah yang tidak dituntut di hospital ni tuan-tuan, kebanyakannya bukan Islam. Orang Islam ni tuan-tuan semua tuan-tuan diuruskan tuan-tuan. Dan kebahagiaan mereka tuan-tuan, bila tak dituntut ni akhirnya tuan-tuan diuruskan oleh kumpulan-kumpulan mereka. Tapi orang Islam ni tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan, tak ada yang tersimpan dengan keadaan yang lama, tak ada. Sebab apa? Banyak NGO sekarang ni tuan-tuan menawarkan perkhidmatan. Khususnya tuan-tuan, orang Islam. Khususnya orang Islam. Kan? Secara percuma tuan-tuan, secara percuma. Tapi yang kelahi itu saya tak tahulah pokoknya tuan-tuan ya. Tuan-tuan baca-baca bolehlah, tapi nak percaya mana satu tu yang kita tak tahu tuan-tuan. Tunggu ajalah. Yang ni khabar dia salah, yang ni khabar dia salah. Aduh lah tuan-tuan, nama manusia. Yang penting apa tuan-tuan? Jenazah telah pun selesai dikebumikan. Dan selesai dikebumikan tuan-tuan. Kenapa? Adanya orang-orang yang prihatin. Itu sebab Nabi kata apa tuan-tuan? Yang terbunuh tu semua ambil masuk ke tanah dan kebumikan. Baginda pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat tentang urusan tawanan perang. Tuan-tuan, sebagai pemimpin ni tuan-tuan, dia perlu mengurus, dia perlu mentadbir, taklah dicakau, dibiar ya tuan-tuan. Kan? Itu sebab tuan-tuan tengok, orang yang mengurus ni tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Dia dapat kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dibiar ya tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Tak selesai. Itu sebab kalau ada dalam masjid kita khususnya tuan-tuan, ada yang kelahi, apa nak buat? Tuan-tuan, kita kena urus. Kena uruskan dia. Tengok, tak boleh jadi ni. Kalau sakat dia bergaduh, tak bertahu tu tuan-tuan, nasihat kita tanggungjawab macam ni, okey lah. Tapi yang pantang jumpa lah masjid ni, ditumbuk itu, tuan-tuan, kena urus. Kena panggil, beri nasihat, jangan biarkan. Kalau dia tak bertumbuk pun tuan-tuan, kalau jumpa pun dia bantai bercakap tuan-tuan, kena urus. Sebab peranan ni tuan-tuan banyak tuan-tuan, tapi kita ni lantak kau lah, yang penting jangan bertumbuk dia sudah. Sampai masa-masa kau ditumbuk tak dia tidak lah. Kenapa tuan-tuan? Sebab benda tu tidak diurus. Yang tu baru pocik perkara tuan-tuan ya. Apatah lagi menguruskan negara, menguruskan masyarakat ni tuan-tuan ya. Kalau tengoklah pada orang yang pandai mentadbir, pandai mengurus. Sebab Rasulullah tawanan perang, balik-balik ya. Tawanan perang ni kita nak baik macam mana? Kita baik macam mana? Baik. Umar mencadangkan supaya mereka ni dibunuh. Tetapi ulama kata dalam peristiwa tu, Sayyidina Umar kata apa tuan-tuan? Bukan bunuh ya. Tak macam tu tuan-tuan. Korek leher, menyusahkan orang. Susah nak beri makan, tak ada. Sayyidina Umar mencadangkan, wahai Rasulullah, apa kata kalau musuh-musuh Allah ni, kita hukum mereka dengan qital. Ya, dengan bunuh juga. Nah, tengok tuan-tuan dia, berhikmah. Ni baru nama syura, ni nama musyarat. Ini manjang musyarat ya. Kau tak berguna baik. Kalau dah main macam tu tuan-tuan, tak ada kerja lah tuan-tuan ya. Tapi nak kata apa tuan-tuan? Adalah. Kata apa? Hemahnya, hikmahnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat Sayyidina Umar bagi bongis macam tu. Wahai Rasulullah, abad siap dan korek semua. 70 orang tu tuan-tuan. 70 orang tu. Balik korek semua. Senang tu, tak payah susah-susah. Oh, tuan-tuan. Itu kalau kata orang apa tuan-tuan, kalau bukan diuruskan oleh Nabi apa jadi tuan-tuan, dah habis berbunuh dulu tuan-tuan. Mana kata syura tuan-tuan, kumpul minta pandangan. Maka Sayyidina Abu Bakar pula mencadangkan supaya mereka menembus diri mereka. Allahu Akbar. Dan bila kita tengok semua tu ada dia punya personality, maka apa jadi tuan-tuan? Cadangan yang baik ketika tu jadi lebih baik. Habis. Kan? Rasulullah SAW menerima cadangan Abu Bakar. Oleh itu, orang musyrik telah menembus tawanan mereka dengan harta. Apa dia tuan-tuan? Hantar surat ke Mekah. Siapa nak
balik tawanan-tawanan ni, dia kena tabuh dengan satu bayaran, dengan satu jumlah. Ya. Terdapat beberapa ayat Al-Quran Al-Karim telah diturunkan berkenaan Ghazwah Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sampailah ayat yang ke-127 yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Tuan-tuan, lemah kat sini tuan-tuan bukan maksud semua leweh tak. Tapi apa dia tuan-tuan? Kelengkapan tak cukup. Yang kedua, tak ramai. Yang tak ramai tuan-tuan ya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Kan? Kalau kata apa? Allah bantu pula kau. Daripada 3,000 tu, Allah tambah lagi tuan-tuan dengan malaikat-malaikat yang mana tuan-tuan? Lam tarauha, tak dilihat dengan mata. Bahkan mencukupi dalam keadaan itu, kalau 3,000 mencukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka yakni musuh yang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Apa maksud tuan? Malaikat yang perang ni khusus. Ada dia punya apa tuan-tuan? Kemahiran-kemahiran mereka. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa panah dan sebagainya. Dan Allah telah menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. Itu sebab itu tuan-tuan, setelah munajat yang panjang Nabi ni tuan-tuan, Nabi ni tenteram. Kenapa tuan-tuan? Dia ada redha. Tuan-tuan kalau nak rasa tenang selalu, kena ada redha tuan-tuan. Kena ada syukur. Itu sebab kita kenapa tak tenteram, kenapa tak redha ni, kenapa tuan-tuan tak redha? Dan kita nak, kalau boleh kita je dapat. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kemenangan Badar itu kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka dengan kekalahan, supaya mereka kembali dengan hampa dan kecewa. Allah. Ini janji Allah tuan-tuan kepada orang yang membantu tuan-tuan. Baik. Yang menarik lagi tuan-tuan, Allah menegur Rasulullah kerana menerima tebusan harta bagi tawanan perang. Ini yang terakhir nak bincang. Bila Sayyidina Umar kata korek tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan, Abu Bakar kata boleh tak bagi tebusan? Biarlah dia orang tebus. Allah tabur tuan-tuan. Maka dari nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima aqaltum azabun alim. Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Dengar baik tuan ya. Aku rupa-rupa apa tuan-tuan? Ulama tafsir kita jolehkan tuan-tuan. Bagi nabi ni, kalau boleh apa dia? Dalam medan perang ni, habis semua bunuh. Habis bunuh semua. Kan? Tetapi tuan-tuan, katanya ulama tafsir, kenapa tawanan ni? Kerana mereka ni melepehkan senjata. Bila melepehkan senjata, takkan kita nak bunuh dia? Orang yang menyorah dia tuan-tuan, tak boleh dibunuh tuan-tuan. Tak boleh dibunuh, dah menyorah. Takkan nak korek juga. Mana kata apa? Tak adil orang yang bersenjata menikam orang yang tidak bersenjata. Ini kata ulama tafsir tuan-tuan ya. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu. Maksud kenapa tuan-tuan?
pendapat Saidina Umar untuk dibunuh semua tu tuan-tuan adalah yang terbaik. Yang terbaik. Maka sebab itulah tuan-tuan, inilah ijtihad Nabi dan para sahabat, yang mana tuan-tuan ijtihad itu tuan-tuan tidak menyalahi daripada hukum. Maka kerana itulah tuan-tuan, selopeh daripada tu tuan-tuan, kebanyakan peperangannya apa tuan-tuan? Dikurangkan tawanan. Cara macam mana tuan-tuan? Berlaku peperangan habis-habisan. Rupa-rupanya ayat ni nak beritahu para sahabat, nak beritahu Nabi dan para sahabat supaya apa? Lebih bersedia. Sebab apa? Musuh-musuh lepas ni lebih agresif. Itu sebab lepas daripada Badar ni tuan-tuan, dalam Uhud dan sebagainya, mana ada lagi tawanan tuan-tuan? Mana lagi tawanan? Adalah sebahagian tuan-tuan dalam Uhud, kenapa? Mereka menyerah diri, wahai Rasulullah, kami tak nak dah. Kami tak nak borang dah. Dan bodoh inilah yang dilihat oleh siapa tuan-tuan? Khalid ibnul Walid. Macam mana Nabi menguruskan tawanan-tawanan perang yang tak boleh tabuh diri dengan cara macam mana? InsyaAllah kita akan bahas nanti. Dengan cara apa tuan-tuan? Mengajar anak-anak orang Islam tuan-tuan. Tak ada bodoh. Saudara mara pula tak peduli tuan-tuan. Dah kau nak pergi borang, tak tahulah khabar. Dia pun jadi tuan-tuan, tak ada siapa nak tabuh. Dia tabuh diri dia sendiri. Kenapa? Dengan mengajar anak-anak Islam, akhirnya dia masuk Islam tuan-tuan. Kalau sebab itulah tuan-tuan, orang yang mengurus dengan baik ni tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Dia akan dapat lindungan dan pertolongan daripada Allah kerana dia mengurus dengan wahyu Allah, bukan dengan hawa nafsu dia semata-mata. Ini insya-Allah kita akan tengok lagi tuan-tuan dalam peperangan Uhud pula. Ini adalah peperangan yang pertama, yang mana tuan-tuan keadaannya cukup genting. Sebab apa tuan-tuan? Kelengkapan tak cukup. Kuda ada berapa tuan-tuan? 7 ekor. Unta ada berapa tuan-tuan? 2 ekor tuan-tuan ya. Kan kalau macam tu tuan-tuan, bergele-gele tuan-tuan ya. Kalau kita tengok unta ni tuan-tuan, 2 ekor, nak naik 300 orang tuan-tuan. Agak-agak mau nyumpah unta tu tuan-tuan. Tapi itulah unta yang pun Allah kirim sebagai tentera-tentera di kalangan makhluk Allah ni, tak ada lah bengkok leher unta tu, tak ada tuan-tuan. Kan kuda yang 7 ekor tu pun tuan-tuan, tak ada lah tuan-tuan, tiba-tiba capik kaki, tak ada tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Ini semualah tanda-tanda pertolongan daripada Allah. Katanya ulama, yakinlah kalau Allah dah tolong, hati kita akan tenang, hati kita akan tenteram. Itulah sebaik-baik pertolongan untuk kita zaman hari. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua tuan-tuan. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan seluruhnya untuk diri kita, keluarga kita dan orang Islam kesemuanya tuan-tuan, supaya mereka mengenal dan boleh beramal dengan Islam ini dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa ardina warda 'anna, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kita berdoa kepada jika jadi kepada Allah SWT. Itu akan membuat pasti sama-sama kita tengoklah ke satu. InsyaAllah pada zaman